Tapi kalau hantu ni, kalau kau jumpa, tak adalah hantu meratah perut. Kalau hantu jenis meratah perut, dah lama tadi aku kat office dah kena gonggong dengan perut aku. Betul tak guys? Fikir sikit, fikir. Berani tu datang start daripada ni yang Tuhan kurniakan ni. Ini yang buat boleh masuk syurga, masuk neraka ni. Baik, Assalamualaikum. Hari ni malam ni sekarang dekat pukul 12. Betul-betul pukul 12, 12:01 minit. Aku ada tugas khas. Ini separa paranormal Aku buat konten masuk office kejap sebab ada barang tertinggal. Bukan barang apalah, barang tadi ada orang bagi daging korban. Lepas tu aku masuklah dalam chiller. Lepas tu balik kerja terlupa. Bila balik kerja terlupa tu, tak apalah, dah balik kerja. Lepas tu kita orang keluar makan apa semua. Ingatkan nanti balik makan nak ambil lah kan, balik pun terlupa kan. Tadi dah nak pukul 12 ni baru teringat, daging tak ambil lagi kat office. Lepas tu nanti kita orang cuti 4 hari. Aku takut, yelah walaupun chiller, takut daging tu rosak lah. So kita kena bertanggungjawab lah. Orang dah bagi, kita ambil. Tak nak lah daging tu rosak, biarlah dimakan kan. Kalau chiller tu boleh tahan lah malam ni kan. Kalau 4 hari chiller daging, takut rosak. So malam ni lah ni kontennya, aku nak pergi ambil daging tu. Dan badan dah patut boleh tidur dah ni. Tapi aku tak tidur malam ni sebab ada kerja. Aku ada banyak kerja guys. Selain kerja hakiki, kita ada kerja yang ada kerja sampingan lah yang kita buat. Pukul 12 tak tidur lagi. Dia bukannya aku happy dengan kerja aku, tapi ya kadang-kadang masa tu kesuntukan lah kan. Aku ingat nak tunggu settle kerja baru ambil daging, tapi takut pagat kan dia tutup gate tu, dah leceh lah kan. Malam-malam nak buat apa pula masuk kampus kan. So pukul 12 ni acceptable lagi. Sebab itu hari aku baru hantar student pukul 12 tu. Tapi nanti kena tolak pagar lah juga aku rasa. Pukul 12 malam masih meriah lagi lah dengan kereta-kereta kat sini. Tapi kalau dah nak masuk kampus nanti, dia akan jadi sunyi lah kot. Sebab kampus tu, so aku nak tunjuk kat korang satu spot yang orang buat paranormal juga. Nanti aku tunjukkan. Ada ramai orang buat konten paranormal kat situ. Aku tunjuk tapi tak masuk lah. Aku tak bawa gear apa semua kan. Lepas tu aku dah berhenti buat paranormal ni. Buat cari-cari hantu ni kan. Nanti aku tunjukkan kat korang kejap. Lepas tu aku ada kan, balik malam memang pernah nampak ada orang buat shooting kat situ. Okay, ni jalan dah tak ada orang lah. Dah tak ada kereta lalu sini. Ni yang jalan only way nak pergi ke aku harap UiTM masih buka lagi lah. Tempat guard lah jaga. Tak tahulah ada student ke tidak dalam. Sebab kita orang cuti 4 hari. Kita tengoklah ada tempat guard ke tak. Patutnya ada kot. Kot cuti 4 hari betul-betul tutup kan. Ini aku tak siapa. Ni UiTM Pasir Gudang. Ni aku pegang, satu tangan pegang handphone, satu tangan lagi drive. Ni sekolah international. Tu biasa ada pontianak bertinggi tak ada. Kat sini tak ada lah. Tapi biasanya kalau cerita-cerita kampung-kampung mana tempat-tempat macam ni ada pontianak bertinggi. Tapi ni tak ada cerita lah. Sini lah yang apa. Sekejap, ke sini. Depan lagi sikit. Ada biasa orang buat paranormal lah. Ni bangunan tinggal.
Ni lah. Ni bangunan tinggal ni. Tapi ni bukan objektif aku. Objektif aku nak ambil daging je. Sini pun kadang-kadang ada orang buat shooting, parking. Aku nampak, pernah nampak orang buat paranormal, cerita pasal hantu-hantu kat sini kot. Tapi objektif aku bukan paranormal malam ni. Dah pukul 12 lebih, aku just nak ambil daging aku yang tertinggal tu je dekat office. Kau tengoklah office aku macam mana. Aku stop buat paranormal sebab satu is about cost lah kan? Nak pergi mana-mana tu semua cost. Lepas tu aku punya YouTube pun tak dapat sambutan sangat. So ada anjing. Ada anjing. Ni UiTM di hatiku. Okey, pintu pagar tak buka, maknanya kemungkinan ada orang di dalam. Okey, ada Pak Guard. Go. Barang tu tinggal nak kat office. Okey. Dia tak tutup lah pagar walaupun dah pukul 12. Terang. Bila polis terang, bila polis, pejabat polis bantuan terang. Invictus sekolah international tak buka lampu. Kalau tak, dia cantik lah dekat sini. Sini cantik lah malam-malam. Dia tak buka lampu, tak nampak. Kalau tak tulisan Invictus International School tu, dia cantik lah. So aku ambil daging and then belah je lah. Ni konten khas lah. Berparanormal sekejap. Separa paranormal. Aku tak ada holder. Aku just pegang ni. Satu tangan drive, satu tangan pegang. Okey, ni lah suasana UiTM di waktu malam. Itu memang ada orang parking motor dan kereta kat sini. Mungkin kereta terlalu banyak. Macam aku dulu lah. Aku dulu kan parking kereta kat office. So ini office aku dekat sini, tingkat 3. Tapi chiller bukan kat situ lah. Chiller dekat depannya. Assalamualaikum dari General. Ui, lama tak buat konten weh. Rindu. Okay, ni itu yang pasal gudang tempat aku bekerja. Okay, ni kau tengok Kau tengok kalau ada orang nak kena seram, aku tarik ni nanti ada berbunyi tau. Ya, aku tarik ni nanti ada berbunyi. Oh, hari ni tak bunyi. Dia biasanya pintu tu akan berbunyi sebab dia ada macam menyedut angin. Dia bunyi sikit. Kalau kau perasan dia bunyi sikit. Aku kali pertama masuk office. Masuk office malam-malam bila tak ada orang tu. Bila aku buka je pintu tu, grill tadi tu dia berbunyi. Memang apa ni, ada hantu ke apa kan? Tapi sebenarnya dia angin lah. Angin bila kau tolak angin tu. Tapi sebenarnya kalau nak cerita hantu apa, jadi benda tu jadi seram lah. Ini office aku. Buka lampu sikit lah. Sekarang pukul 12 12.11. Merebang pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin.
Ada rasa meremang sikit lah. Ada hantu ke kat sini? Kenapa boleh meremang? Ni lah objektif aku. Kita kena selamatkan daging ni sebelum dia rosak. Dia ada darah-darah sikit lah. Ya, Pontianak suka ni, isap darah. Dia macam ni guys. Kalau korang yang mana camping tu kan, kalau kau bawa benda-benda darah-darah ni, dia akan jadi macam apa, ada benda binatang ikut kau orang lah. Betul? Sebab ada orang pernah cerita bila dia bawa darah-darah ni macam ada benda ikut dia kan. Tapi memang betul lah, sebab itu apa, macam gagak ke apa kan, benda darah-darah ni kan. Tak semestinya benda tu hantu. Kunci jap. Kalau korang pergi camping lah mana-mana kan, apa, pastikan darah ni tutup rapat lah. Supaya kalau tak, nanti korang sendiri rasa benda tu hantu ke apa kan. Padahal memang binatang yang apa, memang binatang yang menutup. Memang binatang lah yang mengikut korang tu. Sebab kalau aku pernah buat masak-masak, even dekat rumah lah, makan masak-masak benda mentah ni kan, ada gagak memang berpusu-pusu lah nak tengok benda ni. Ni tak semestinya Pontianak. Okey, ni sekali lagi aku buat ujian. Kalau aku tarik benda ni, benda tu akan berbunyi. Kan? Korang boleh dengar tak? Aku tarik kuat-kuat sikit. Tak ada bunyi lah. Dia hantu tu mengajuk kot. Okey, tu je mission aku. Accomplish. Selamatkan daging ni. Dia bukan apa, ni apa, daging korban. Orang buat untuk nak apa, orang punya ibadah. Lepas tu kita terima. Bila kita terima, kita kena ada tanggungjawab lah, kan? Apa, tak boleh lah bagi dia rosak, tak makan kan. Sekejap masukkan dalam ni. Okay, suasana malam. Ni bangunan aku bekerja. Tu kenapa tak tutup lampu tu? Ni office aku. Okay, tu je lah. Tapi tadi adalah rasa meremang, ada benda mengikut sikit kot dalam apa. Dia pun terkejut kan. Biasa dia guna office. Kenapa tiba mamak gemuk ni? Kenapa tiba-tiba mamak gemuk ni balik office? So dia pun kelang rambut, dia kemas-kemas. Tu yang aku, dia meremang ni, kita bersenggol-senggolan. Pada aku lah, teori aku lah, kita bersenggol-senggolan dengan makhluk-makhluk tu. And macam dia ada tepi-tepi kita kan. Ini aku punya teori lah, bukannya fakta pun. Sebab tu boleh rasa meremang. Masa nak masuk office tadi, ada meremang sikit. Tapi yalah, dia alam dia, kita alam kita. Apa nak di apa, dikisahkannya. Aku ada hal aku, dia orang kalau tengah bermesyuarat ke apa, teruskan mesyuarat. Apa nak sibuk hal aku kan. Aku pun tak sibuk hal dia orang. Tu je lah, dalam alam dunia sebelah tu, dia macam ni tau.
orang tua-tua kita dulu, yang orang Melayu dululah, kemungkinan sebelum datangnya Islam ke apa, yang aku tahulah, orang Melayu dulu dia berkawan dengan makhluk-makhluk ni kan. Sebab tu kita ada pinjam periuk dekat alam sebelah lah kan. Kalau cuba kau Google, kalau tak tahu cerita kan, tu tok nenek kita dulu memang pengamal ilmu-ilmu tu, yang apa, bila dah berkawan tu yang jin-jin ni pun ajarlah kita ilmu-ilmu yang bukan-bukan kan, ilmu-ilmu gaib ni. Tu yang datangnya ilmu-ilmu gaib kan. Tu je lah, nak buat apa takut. Kita konten Code 21 ni, kalau buat hantu ni, dia lebih kepada educate orang lah, supaya jangan takut. Sebab dulu aku takut juga, tapi bila tahu dia sejak aku tak takut tu kan, sejak aku ada kawan aku, dia buka minda tau, kenapa takut. Lepas tu aku macam betul juga, kenapa takut, sedangkan kita ni khalifah kan, yang iblis pun diarahkan bersujud. Maksudnya kita ni ada something special lah. Lepas tu tiba-tiba kita dah ada something special kita ni, tapi kita takut. Tiba-tiba takut khalifah Allah yang iblis kena sujud kat kita takut. Apa ni kan? Macam bila member aku tu buka minda aku macam gitu, betul juga kan. Lepas tu tak adalah terus berani. Terus sikit-sikit lah kita ke arah apa, tak, kalau jumpa Pontianak ke apa kan, depan ni tiba-tiba Pontianak ke kan, kalau aku ada hal, aku tiba-tiba Pontianak, kenapa nak takut, kenapa nak sampai kereta terbabas? Kalau perlu berhenti kan. Tak ada takut. Kalau nak lintas kan, lintas dulu kan. Kau jangan ganggu aku boleh tak? Macam itu je kan. Kau jangan kau kenapa kau kan. Pontianak tu pun segan kalau dia apa, kalau ada macam gitulah kan. Whatever lah. Ini ada Pontianak menggelibas. Kenapa nak menggelibas tu kan? Menggelibas insiden jatuh garung kan. Cuba ada Pontianak, kau boleh cepat sikit lah lintas cuba macam gitu. Sebab kita respect. Itulah aku tak faham. Tapi lah aku faham lah. Dulu pun aku takut kan. Aku boleh faham lah orang ni. Tapi cuba dapat buka minda macam aku tu kan. Kenapa kita perlu takut? Bukan kata makhluk tu tak ada. Makhluk tu ada. Kita kena percaya ada alam gaib, ada alam jin, semua tu ada kan. Kita kena percaya. Tapi bila dah percaya, kenapa kita perlu takut kan? Dia macam inilah. Takut tu sebab tak kenal kan. Macam Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW jumpa Jibril pun takut. For the first time kan, menggigil, demam kan. Demam kalau tak silap aku kan. Menggigil, demam, takut sebab tak kenal. Even dengan malaikat pun takut sebab benda tu tak biasa kan. Tu punca takut. Tapi cuba kenal. Bila dah kenal apa semua kan, kita kenal syaitan, kita kenal iblis, kita kenal jin, kita kenal Azazil, kita kenal Dajjal kan. Tak, lepas tu kenapa nak takut? Betul tak? Kalau kenal tak, kita kena. Sebab tu lah, kalau aku dengan gajah, aku mungkin aku takut sebab aku tak kenal lagi apa gerak-gerak dia apa semua kan. Kita itu bolehlah takut sebab kita for the first time jumpa gajah kan, depan mata, kita tak tahu nak buat apa kan, memang menggelibas lah. Tapi kalau hantu ni, kalau kau jumpa, tak adalah hantu meratah perut. Kalau hantu jenis meratah perut, dah lama tadi aku kat office dah kena gonggong dengan perut aku. Betul tak guys? Fikir sikit, berani tu datang, start daripada ni yang Tuhan kurniakan ni. Ini yang buat boleh masuk syurga, masuk neraka ni kan. Bila ni kalau kita pakai betul-betul kan, everything semua boleh settle kan. Beza malaikat dengan manusia ni. Apa ada kat kepala ni kan. Tu beza dia. Kalau benda ni kita pakai betul-betul kan, yelah ikut kajian sains kita baru pakai 10%. Kalau kita pakai betul-betul, semua boleh settle. Tuhan apa, aku tak nak buka lah cerita pasal apa
Tak nak buka lah. Nanti benda ni sebab tak nak kan tercerita kan. Tak, bila tercerita, benda jadi viral, benda orang tak susah nak faham. Aku tak sempat explain kan dekat orang yang tak nak faham, dekat orang-orang yang susah nak faham. Dia tak boleh. Dia pegangan aku tu tak payah cerita. Yang penting gantung diri kat Tuhan lah. Itu je. Gantung diri kat Tuhan. Kenapa kita perlu takut? Dah kalau katakanlah kita ajal, memang kita kokak dengan Pontianak kat sini kan. Ada memang ajal macam itu, nak buat ajal ni. Kita benda tu tak mustahil. Kena kokak dengan Pontianak. Mati sebab kena kokak. Mati kena kokak dengan Pontianak ketika mengambil daging korban. Besok keluarlah berita. Dah lah, nak buat macam mana kalau benda tu berlaku kan. Apa merepek malam ni. Bukan, cerita dia nak bagi korang ni, siapa yang takut-takut apa semua, janganlah takut. Apa Cuba twist sikit minda kau tu. Tak, kita kena recognize hantu tu apa kan. Macam aku cakap tadi, kalau jumpa kenapa nak menggelibas, kenapa nak lari kan. Cuba borak. Kau dulu mati macam mana, kau apa jin, umur kau berapa cuba borak-borak, cuba berkenal-kenal kan. Kau macam mana, kau menyerupai orang mati ke, ataupun kau memang lain-lain, memang macam ni. Kalau aku boleh interview hantu-hantu tu, aku interview kan, buat konten podcast hantu-hantu, jumpa hantu kan. Tapi benda tu happen ke? Benda tu possible ke? Tak tahu lah. Tapi ada je YouTube yang buat, wow, tiap minggu channel konten ada hantu. Hebat. Macam gini. Masing-masing lah. Dan lepas tu ramai percaya. Masing-masing lah Siapa percayalah. Yang pada aku tak banyak lah benda aku nak cerita. Tapi subscribe lah Kod 21. Ada banyak cerita. Tak semestinya paranormal. Benda yang aku tahu, yelah, at least sebelum meninggal aku sempatlah sampaikan apa yang aku tahu kan. Yelah, manalah tahu ilmu aku bermanfaat. Bila dah meninggal, YouTube konten tetap berjalan kan. Yang baik, yang ambil yang baik-baik lah, jangan ambil yang buruk-buruk kan. Dapatlah pahala aku masa aku dalam kubur ni kan. Okey, tu je lah. Mission selesai, daging pun dapat. Terima kasih kerana menonton sampai habis konten ni. Assalamualaikum. Jadi berani guys.